Kompleks Hong Leong Yamaha. Sampai juga teman ke sini. Amohlah kita ke dalam. Ada pelawat dari beliau tempatan nampak ni. Ada selanjur ada dekat sini, dapatlah kita melawat dia punya pameran-pameran ataupun dia punya showroom dia. Dia antara motor-motor skuter yang tengah hot sekarang ni. Ini adalah antara produk-produk yang hot sale hot sale. Apa lagi skuter lah. Ini adalah antara produk Yamaha yang lain. Asalkan brand Yamaha je ada kat sini. InsyaAllah orang luar pun boleh masuk sini. Sini ada kafe, kita nak ngetih-ngetih je dekat sini kan. Sambil kita ngetih, kita boleh melawat muzium Yamaha. Nak tengok motor baru boleh, motor lama pun boleh. So moh lah kita. Bila lagi? Banyak produk-produk Yamaha daripada zaman dulu-dulu sampailah ke zaman terkini. Ni dia model terkini. Ini adalah ruang pameran sejarah Yamaha mula-mula menapak di Malaysia. Dah dapat pengiktirafan Malaysia Book of Record. Tu. Dalam banyak-banyak ruang pameran, tempat ni paling best sekali ni. Teman memang suka muzik. Ni dia. Ini tempat teman. Mau kita. Bukannya ini. Yang satu lagi tadi. Patah balik. Ni dia. Tak payah on speaker pun tak apa. Yang penting dapat ketuk. Tak gitu. Dah lama teman tak memukul ni. Udahlah tu. Mau kita sambung balik tengok motor. Motor dual purpose katanya. Muka ganas tu. Tayar dia pun mengancam. Nah, koma. Enjin boot pun ada. Di belakang aku ini antara motor yang menjadi kegemaran aku. Sebab aku suka lasak. Hong Leong Yamaha Sungai Buloh.